Thank you Akid tegak. Apa lagi Dulai? Kalau saya termiss komen ke apa ke gift ke apa, sorry tak korang sebab saya tak ada double screen, saya satu screen je. Orang ketat harap adalah saudara Jessica. Aduh. Ya, kamu ada makan. Howdy Nona. Howdy. Howdy, Nona Nona. penjual makanan kah? Bukan, saya pun tengah mencari sebenarnya. Lana. Ya, howdy Nona Biri-Biri. Nona Lana. Howdy. Wah. Howdy. Lawa lah rambut kamu ni. Biri-biri golo-golo gaab. Oh, golo-golo Golo agak. Ya, Bagai pagi. Ah, Wakau. Oh, Tiba-tiba bersinar sekali ni Nona. Oh iya kak. Sebab kamu golo-go agap. Ya, baru golo-go agap. Ya, patutlah tempat ni macam bersinar semacam. Ya, Tuan Harry membelanjakan biri. Ya, Tuan Harry ni yang membelinya. Oh, Ya, tidak. Tuan Harry. Ya, tiba-tiba saja. Iya. Apa yang terjadi? Saya pun baru saja masuk ni mencari ni pekerja di Tuan sini. mau makanan? Iya betul. Ini longmen beli ah. makan. Itu loh, men. Biri tidak melihat di dadanya ada itu tadi. Ada. Maaf, Tuan. Ada rencananya. Iya ada apa rencana. ini? Ya, bukan bili-bili Saya ini. mau Makanan. makanan. Oh mau beli makanan. Ada ini kan bartender. Dari tadi tidak ada kah? Tadi macam ada. Ya, Nggak tahu tadi. juga. Saya pun Mungkin sudah baru bankrupt ini. baru sampai ini. Baru sampai. Bankrupt. Iya, saya baru kata tadi ya, jangan ambil kanda saya bekerja. Memang bankrupt kedai ini ya. Iya, Aduh, hai. saya sudah kata setiap kali uang yang orang bagi semuanya masuk dalam poket dia. Masuk Iya. poket pribadi ya. Iya, kalau tuan nampak saja itu namanya Jerry Dogs, tuan tangkap saja dia. Iya, tangkap saja. Kata saja kamu ada waran. Iya, jangan segan-segan. Mana ni orang dah tidur ke? Bili, sejak bila kamu tinggi ya? Sebab tu meeting tinggi. Oh Ya, wanita kan Sebab pakai tumit saya- tinggi Saya tuan. mengambil saya punya kekuatan lelaki saya. Wish. Biri-biri memahami itu. Jadi ini tak ada bartender kah, Nona? Sepertinya Rasanya tidak ada, saya baru belum sampai. Ada ataupun tidak ada. Ya sudah lah, diriku pergi bar lain. beri- Diriku sudah beri sangat saya. lapar ini. Sekarang saya sudah tinggi sedikit lah. 1 inci saja. Tadi ada Nona, siapa namanya tadi? Nona itu. apa? Jessica kah? Jessica, ya. Saya baru suratkan kepadanya ni. Tak tahu kalau dia masih ada. Saya tidak tahu kalau dia masih ada ke tidak lah. Iya, tapi kamu kena tanya dia banyak kali ya. Kadang-kadang dia macam menjadi combi, kadang-kadang dia macam menjadi bunga. Ya. Sebentar ya. Combi. Ya sudahlah kalau begitu diriku tinggal dulu ya, Nona. Jangan begitu tuan. Kami tiada uang. Tuan saja yang ada uang untuk belanja kami. Apa itu? Tidak, hati-hati tuan ya. Ya, saya tinggal Ya. dulu nanti saya balik lagi. Cuba lah. kamu Ya. hati-hati ya tuan. Tapi tinggalkan uangnya sedikit tuan. Minta uang. Oh, iya. Oh, saya ingat kerja-kerjaan biasanya yang kaya-kaya. Itu yang saya tahu juga. Iya, tapi tidak sangka dia barangkali baru bekerja. Mungkin Gaji pertamanya tidak dapat lagi ya. mungkin lah. Atau mungkin dia humble lah. Bagaimana saya mau hidup dengan uang 8 dolar lah? Bagaimana ya? Iya. Kenapa saya masih di bawah ni? Saya tengah hantar surat. Sebentar. Ya, jangan apa kamu ya bersatu dengan alam.
Hai. Ada seorang lagi rasanya namanya. Ya, dia ada seorang nona peringkat atasan juga. Di atas? Apa namanya tadi ya? Saya selalu lupa namanya. Donieri kenal kah ini? Ah, Kenal kah? rasa macam pernah jumpa sekali. Kita pernah jumpa di Blackwater, Di tidak Blackwater, salah. Ya. Ini Tuari punya nona. Oh iya kah? Saya pasangannya lah begitu. Kamu pasangannya? Ya, kenapa kamu tidak pergi ke Ambarino? Kenapa? Ada Tuari di sana. Ya, teka-teki. Dia main teka-teki tadi. Ya, Tuari ada di sana kan. Oh. Tadi dia di sini, kami menegur dia. Tapi dia tidak mengaku. Dia bilang Ya. namanya Lipan. Namanya Lipan dia kata. Ya, tidak Kata, kamu guna Tuari betul. kan? Kamu Tuari kan? Tidak, saya Lipan. Ya, begitulah. Bini juga sudah menggugurnya. Baik kamu mengaku kamu ni Iya. Tuari kan Lipan kan? Dia kata dia Lipan. Ya, dia tidak mau mengaku dia Iya. itu Tuari. Ya, Itu merasakan kegeraman ini. ya sekarang ni ramai Lihat orang ini. yang menyamar. Ya, Jessica boleh jadi combi. Apa hal ini? Tuari boleh jadi Lipan. Hai, Semi. Aish, kalau dia jadi lipan ni saya salah peluk macam mana tuan? Ya. Ui, Lebih baik kamu tanya dia. Kamu Ya. Lipan ke Tuari ya? Sebelum peluk minta ID. ya betul begitu dulu. Tunjuk bukti. Rambutnya juga Tunjuk hapus. bukti. Sama dengan aku ya Allah. Oh, terkejut saya Tuan. How dia tuan? Ya, Tuan membeli makanan ya. Siapa Ya, saya? kami juga sedang menunggu bartender. Ini, kalian bukan bartender kah? Eh, Tuan ini? Bukan, pelanggan. kami sedang menunggu juga ni. Ya. Tapi topinya topi chef lah. Oh tidak, ini memang topi saya. Oh, dia chef in training sajalah, belum ada Ya. sertifikatnya. Ya. Iya. Kukira ada loh. Oh iya, saya juga Tidak begitu. ada. Kami datang daripada Ambarino sana. Jauh sekali kami datang. Tidak ada. Ini siapa wanita cantik ini ya? Oh, ini namanya Nona Lana. Nona Lana namanya. Enggak, bukan dia, dirimu. Saya Ya, dirimu cantik sekali tau. nama saya Biri-Biri Kakak Capek. Biri-biri kalau nggak capek. Gagak capek. Biri-biri gagak capek namanya, nama penuhnya. Iya. Wajah cantik tapi nama tak. Oke, udah. Oh ya, kadang-kadang begitu. Orang kata dia merendah diri. Iya. Ya, Humble. betul. Biri-Biri Iya. humble. Humble. Coba buka topimu Nona. Dia memang tidak memakai topeng. Tidak, buka topi. Topi. Ah, Topi, iya. dia katakan topi. Iya. Cantik sekali rambutnya. Iya. Siapa? Dirimu sudah memiliki kekasih kah? Ya belum lagi. Belum lagi kah? Iya. Ku dengar dirimu. Ya, se-crash ni. Saya bukan. Saya bukan saya. Yang itu pasti yang lain. Yang siapa nama fiancé-nya? Rindunya Ah. mama. Wajahnya sama seperti Iya, dirimu. rindu Oh, yang manis. Oh, Sorry iya, nampak iya, komen iya, lambat. Mungkin Jadi itu ku- kembarnya kah? Tapi ini ya, macam dirimu topinya seperti ini, kau bilang kau fiancé-nya seperti itu Tuan. Namanya apa? Ya namanya siapa? Apa? Siapa? Namanya diriku tidak bertanya. Diriku hanya tertarik dengan wanita, tidak tertarik dengan laki-laki Tuan. Oh, Oke, iya. tahu. Lain macam tuan. Nona, memang diriku laki-laki normal lah, makanya diriku tidak bertanya nama laki-laki ya, tak mau diriku. Diriku hanya mau mengetahui Tapi nama boleh buat perempuan berkawan saja. kan tuan? Oh ya, kalau saya Laki-laki. pasti dia berkawan dengan Nona saja. Ya, betul itu. Ya kan? paham. Ya. Iya. Saya paham. Karena banyak nona, banyak rezeki ya. Benarkah tuan? Ya, Oh iya. Begitu kah? Oh ya. saya macam ya satu kata-kata yang bagus kan? Tidak. Saya hanya mengambil orang kata Tidak, saya sebagai teman kamu. Saya hanya bertanya, adakah kamu tertarik? Kalau Oh, tidak. tertarik nanti
Biri okey saja bagi tahu dengan Didi Biri bahawa kawan Biri ini tertarik dengan wanita lain juga. Saya kanda kamu. Kawan tu pedas sekali. Ya kawan ni, iya. Saya Kawan. kanda kamu. Kawan. Jadi memang itu faktanya lah tuan. Iya. Tapi kalau memiliki banyak Iya. wanita, pintu rezekimu, misal wanitamu ada 10 10 pintu rezeki akan terbuka untukmu. Oh, Dapat. okey okey Nanti okey. kita bukan. Yang ini kita akan beritahu sama dengan kanda kamu, kanda lipan. Oh, iya. Iya. 10. Adakah enggak 10 Iya. wanita, 10 Iya. pintu rezeki terbuka. Iya. Bermaksud kalau 20 tuan, 20 pintu rezeki terbuka juga ini. Sama seperti itu. Iya, Karena semakin iya. banyak laki-laki, semakin banyak Ya, uangmu juga. boleh saja. Ah. Boleh. Saya ada di Jadi aku kampung. mau lah Saya kalau ada begitu. meeting. Aku akan Meeting menjadi sedikit. yang kedua untukmu Tapan. Meeting Ah, saya sudah ke tertutup? kampung. Cepat sekali itu tutupnya. Biri, Oke, biri. iya. Hati biri-biri ini macam ya memang tutup saja. Dirimu memang tak mempunyai kekasih kah? Atau Oh sudah? tidak. Mungkin kalau diriku bisa menjadi kekasihmu, akan kuberikan $1.000 setiap harinya. $1.000. Ya, Oh, saya dengar kekasihnya beri $1.100 setiap hari ya. baiklah kalau begitu Iya. 2.000 akan kuberikan satu hari. Mau kan, Nona? 2.000. Ya, Ya, saya tiba-tiba dengar dia kata 2.100 satu hari ya. yang Iya, benar yang salah mana? dengar. Saya salah dengar. Bukan Ah. 1.000, $2.100 ya. Begitu. Satu hari ya. Oh, berapa maharmu memangnya, Nona? Terlalu tinggi. Wah, itu. Saya main bukan juga. Saya bukan nih. Hadi. Biri-biri punya topi hilang kan? Biri. bukan Nona Lana, Selalu Logo apa? kamu terpaksa bekerja begitu. Terpaksa bekerja. Kenapa pula? Iya. Sebab pelanggannya ramai. Tuan, itu maksudnya apa, Tuan? Saya Balai tidak Lawman saya tidak bekerja di Water sini. dibuka untuk sebarang urusan apa? Yang mana saya tidak Orang kenal mendengarnya. nanti. Itu diriku mendengar karena gosip dia itu. Baru orang kenal. Baru orang kenal ya. Ya. Balai Lawman Sebentar ya, saya mau Water menyorok dibuka dulu. untuk sebarang urusan. Rasanya macam tidak ada lah. Maksudnya, Sebentar, saya Itulah tengok lama di ada belakang. sekali. urusan pergi ke sana. Mau buat aduan. Saya beransur dulu lah. Nona, Baik. nanti kita jumpa lagi. Pengenalan kah? Ya. Okey, Ya, bagai-bagai. Ayo, hati-hati Nona, aku antar saja ya, biar tak apa-apa. Ya, Nona, ya. Ya, boleh saja. Tidak apalah, kamu borak dengan mereka lah. dirimu mau pergi kemana memangnya Nona Lana? Saya nak ke Emerald Station. Oh, kembali ke sana. Mungkin diriku bisa membantumu memerah susu atau menjagamu di sana. Kamu nak jaga saya? Kenapa pula? Karena aku dengar banyak bandit yang berbaju merah berkeliaran di sana, tau? Oh. Faham. Nah, dirimu kena hati-hati ya, Baik, jadi kamu ni nak ke mana? diriku. Diriku menunggu kekasihku tak ada kunjung datang ini. Sepertinya diriku tipu ah. Kekasihmu nama siapa? Mawar. Mawar. Rasanya saya tidak pernah jumpa Nona Mawar. Siapa ni? Baju dia putih ya. Terus ada mahkota mawar di atas kepalanya. Oh, mesti cantik kan orangnya? Ya, sepertinya diriku sudah ditipu oleh nona itu. Sudah 3 hari bilang dia akan berkunjung ke Barros, tapi tak kunjung datang ah. Oh, mungkin adalah kesusahannya tu. Dia dah bagi tahu masanya biasanya kau berapa? Pukul malam seperti ini, tapi tak pernah ada lagi ya. Padahal diriku sudah memberikannya makan, minum, uang juga. Dan Kamu tak megang. berikan itu? Apa ini nombor surat kamu? Dia tak mau ah. Dia tak ma- Dia bilang kau cukup menunggu saja diriku kalau dirimu setia. Dia bilang seperti itu ah. Wah kau, dia betul-betul testing kamu ni tuan. Hai Lara Croft. Hello Yazid, diriku tapi sudah walking, kehilangan thank you. banyak hartaku ah. Ya, itulah. Jadi bingung diriku Nona.
Wagon pun yang 3.500 sudah kuberikan lah. Kenapa kamu berikan macam-macam kepadanya kalau belum tentu dia setia kepadamu? Karena dia bilang dia membutuhkan uang, jadinya aku berikan wagon untuk bekerja bersama seperti itu, Oh. untuk mining, untuk verbal. Jadi selama Berikan ni ketika kamu berikan wagon kepadanya, dia ada tolong kamu begitu? Kamu ada kerja bersama? Ya, aku kerja sama dengan dia, aku tolong dia. Kalau dia mau ngutip herbal, aku tolong dia, aku masukkan ke dalam wagonnya. Seperti itu, ah. Sepertinya mungkin lah kalau kamu nak fikir positif, mungkin dia ada hal lah. Begitu saja. Udah 3 hari nih, sebelum-sebelumnya dia selalu ada di sini, ah. Mungkin adalah tu yang menghalangnya menjumpai kamu di sini. Kalau kamu mau, nanti kalau bila ada penjaga bar ni, kamu pesan kepada mereka, cakap kamu tengah mencari Nona. Siapa namanya? Mawar. Ya. Padahal diriku juga sudah sering memberikan uang, tahu. Ya, saya tahu. Jadi kamu harus bertabahlah tuan. Begitu saja. Kamu tidak kenali kawan-kawannya kah? Siapa-siapa? Dia bilang dia tidak mempunyai family, tahu. Oh, sayanglah kalau sekiranya kamu kenal kawannya, mungkin boleh tanyakan kepada kawannya. Karena dia tidak mempunyai family, diriku rela hidup berdua dengannya, membangun family baru, ah. Saya tidak ada apa-apa solusi lah selain berikan nasihat supaya bersabar lah tuan. Maaflah. Apa Nona, mungkin kalau memang dirimu supaya akan ku kabari dirimu lah kalau diriku sudah bertemunya. Kalaupun belum bertemunya juga diriku akan mengunjungi Emerald Trans itu untuk berbincang berdua denganmu. Oh, boleh saja. Saya selalu ada di situ. Nantilah kalau sekiranya saya ke mana-mana, saya mendengar Nona Melur namanya, Melur. Ya, Mawar. Maaf. Nanti kalau saya dengar ada namanya Nona Mawar, nanti saya bagi tahu lah. Seseorang tuan tengah menunggunya di Barrots ni. Ya. Terima kasih banyak ya Nona. Siapa? Ya, Nona tidak apa. Lana. Ya, Nona Lana. Aku tinggal dulu ya. Aduh, sakit palaku menunggu dari hari-hari ini. Tuan, tadi nama siapa? Saya tak dengar nama tuan. Sergio. Nona. Sergio, baik. Jumpa lagi lah, hati-hati. Ya, dirimu hati-hati, ada banyak bandit merah di sana. Okey, baik. Ya, mari Nona. Mari. Kamu nak hantar saya kah? Ayo. Baik. Boleh saya tanyakan kepada kamu? Tanya saja. Berapa lama kamu kenali Nona itu? Dalam waktu 1 minggu, 1 minggu lebih 3 hari ini ya. Okeylah. Kalau sekiranya begitu, mungkin Nona tu pun dah mula mempercayai kamu. Kalau sekiranya kamu terburu-buru, mungkin Nona tu takut begitu. Tapi kalau dah 1 minggu, mungkin ada chance tu dia sudah selesa. Cuma mungkin ada yang halangannya ni. Dirimu nak pergi ke Emerald Trans kan? Ya, betul. Jadi aku juga sekalian ingin mampir ke horse trainer, membeli ladang kuda. Kamu ada kenalan di Australia kah? Namanya Mortis. Mortis. Oh, macam pernah dengar namanya. Ya, dia sudah lama menjadi horse trainer. Saya kenal host trainer Tuan Fizo, Tuan Hak tu nama dia begitu. Itu daripada orang suku kan? Hak tu Rasanya lah. Saya tidak tanyakan daripada mana, cuma namanya begitu. Itu yang saya tak percaya, namanya begitu. Itu tempatmu banyak mendapat banyak kecaman kah di tempatmu itu Emerald Trans, atau banyak yang mengacau kah di sana akhir-akhir ini, atau awal-awal saja?
awal-awal lah. Selalu yang banyak orang datang menginggah dan menanyakan tentang tempat itu. Tanyakan dengan adik saya sebab adik saya seorang ketika itu. Ada juga. Jadi kamu memiliki adik kah? Ya, saya ada adik. Hari tu mana juga ada juga iya, lawman. Lawman yang lalu. Dia buat perondaan di situ. Kalau begitu. Seru kan Nona menggembala domba atau sapi di sana? Kalau kamu rajin, baguslah, masuklah. Kena rajin lah. Ada cukup kaki tangan begitu. Okey lah. Saya sampai dah. Okey. Terima kasih tuan. Ya Nona Lana hati-hati ya. Ya, kamu Nanti juga ya. Diriku akan sering-sering berkunjung ke sini lah. Baik. Hati-hati. Hati-hati dirimu. Selamat kembali, Sir. Iya. Saya boleh je pergi sini tapi dia nak hantar. Baik, bibiku Lana, jangan lupa makan minum. Kat mana? Emerald Station. Ada bandit lah. Lagu dia okey tak Yazid? Kau kuat sangat. Macam bila saya borak dengan orang, suara diorang jelas kan? Ke pelan? Macam adik saya. Oh ni diorang. Howdy. Howdy, siapa tu? Tak nampak. Tak nampak? Lana kan? Iya. Tengah tulis tu. Kenapa ada Telefon. ada apa ni? Air-air ni? Asap-asap. Hah? Kat belakang ni macam ada asap-asap dekat berumput tu. Kan ada itu kan, sini kan. Ada Oh, signboard? dua-dua Sign. ada. Sama juga ke Apek Chin? nama sama juga Apek Chin. $150. Betul. Yang kiri kanan pun kamu buat tau. Kan kiri Kurangkan kanan sikit. tu Oh, ada lagu kurangkan sikit. Okay. nilai wang juga. Okey. Okey, ni. Dia suka nak background je. Okey dah. Kamu tambahkanlah dekat nama Apek Chin tu. Apek Chin host trainer. Belakang dia. Okay, tu dah siap satu. Tiket. Tulis surat untuk apa? Pemenang kah? Bukan surat. Ini macam tiket. Oh. Ini dapat Kau nak pemenang tengok nombor berapa? Tak pernah tengok. Tak, ini kupon untuk orang claim dekat. Buat lagi satu lah. Oh, Satu lagi kamu punya.
Buat satu lagi. Cool ya. Yang 150. Ataupun buat Cool satu kan? lagi. Cool. Nak cuba. Kamu nak cuba buat juga Apalah, Atuk buat je. Okay. Saya takut nanti saya Oh. buat salah ni. Malas. Tak, kalau ada banyak lagi boleh tolong. Tapi saya takut saya buat salah nanti. Senang kan nak buat ni? Ada je. Senang je. Type je. Tulis nama je. Oh, boleh? Macam mana tu? Oh dah Atuk dah buat dah. Okey, tak apalah. Tunggu je. Kat wagon ni ada apa ni? Oh, terkunci. Tak boleh tengok. Kenapa terkunci tau? Kertas apa tu? Check ke? Tak ada macam kupon ke macam voucher gitu ah. Untuk pemenang yang speedrun hari itu tu. Ada kita ada event kan? Kasih kat pemenang ni lah. Saya ingat nak kena kasi susu dekat Sandelis. Dekat show. Oh, tak ada ke show dah. Dah datang semalam. Sekejap saya tengah check order kat email ni. Tak ada lagi dah. Apa tu hilangkan yang order punya order. Oh, tak terbuka tak pasal. So dah lah, dekat Shaw dengan Isabel dah ambil dah tadi. Semalam. Tak road sebelum. Kertas apa tu, check ke? Tak go race ke? Tahu-tahu menang. Taklah, diorang dah menang. Diorang dah menang hari tu. Ni yang top 10 tak salah. Kakakku, Ya, adikku. Kenapa? muka saya tua ke? Ha? Muka saya tua ke? Saya rasa makeupnya lah. Kenapa? Nampak tua lah. Kamu nampak mature lah. Tak, ada lain-lain orang tua tak? Kejap saya tengok. Kalau masuk kamu line-line di Smile line tu.
Smile line tu nampaklah shadownya tu. Kejap. Kakak lukis gambar. Baru ubah lagi kan? Sekejap kakak lukiskan lagi. Kakak tahu kalau mata kakak yang affect benda ni sebenarnya. Kamu berdua dapat lah untuk apa? Untuk hidupkan kuda tu hari tu. Atau dah bagi kan? Apa benda tu? Yang duitnya ke adik? Tu. Tak, untuk hidupkan kuda. Oh tak, tidak dapat. Yang horse revival Oh Ha. tak, tidak dapat. Give amount dulu. Apa dapat tu? Macam mana cek? Aduh. Datuk keras. Oh, baru dapat. Okey, kejap. Asal Saya tinggi ni? dapat 2. Kejap, saya bagi kat kali 1. Tak, 2 seorang. Oh, 2 seorang. Okey. Adik pergi kat 1. Tarik. Tak rasa kena tarik ni. Oh, boleh lah. Okay. Wah, Yang tu, Kalau- kalau kuda pengsan mati, tak boleh pergi stable lah. Boleh hidupkan situ terus pakai tu. Oh. Adik, tak keluarkan kuda kamu ke? Kan nak naikkan bonding dia. Ya. Ni Ada kakak biarkan. orang ramai kat sini. Kakak biarkan dia je ni. Oh, patutlah. Rasanya tak ada lagi orang datang. Tadi sudah berapa ramai pemenang datang ambil hadiah? Uh, 5. Oh, betul juga kan. Lupa nak tick nama dia orang. Pergi tik. Nah. Nombor 9 dengan 10 tak datang. Betul. 9 dan 10. 10 tu yang tuan agak capek kan? Itu yang saya ingat lah. Bukan. Bukan? Oh, Agak capek nombor 9. 8. nombor 12. 12. Serius lah. Saya mati-mati yang kena nombor 10 lah. Okay. Faham. Tadi kakak tak sempat nak cek apa ni lembu putu punya susu. Kamu dah ambil kan susunya? Belum juga. Masuk-masuk ni. Cari. Sekejap, kakak pergi kakak ke sana dulu lah sekejap. Ini sudah tempat ketiga. Cek lembu kita kejap. Salah. Wait. Yang lembu tak ada. Dah lupa. Lembu tak ada dah. Tadi ada ke tak saya tak ingat lah. Oh, tak ada lah. Dah betul-betul tak ada ni. Rasa dah boleh say bye-bye tu baju ni. Lukis gambar jap.
Dah jadi kenangan. Hello Tuan Kip. Hello Lana. Hello Tuan Kip. Tuan Kip Tuan Negara ke? Apa nama abang tu? Afrika. Suruh datang tadi. Suruh datang. Masihlah Hailey rupanya. Mana lembu? Ha. Mana lembu? Jeng jeng jeng. Manakah lembu semua? Apakah akan jadi kepada masa depan Lana? Masalahnya saya pun tak tahu ke mana lembu pergi. Tadi petang ada. Tadi tuan tu ada siasat datang. Ada tuan tu ada siasat dah cakap bagi tahu saya. Nanti saya rajin-rajin lah jenguk Nona di sini ya. Ya baiklah tuan. Kita ambil dulu dia ada set pula. Macam nak naikkan eh? Oh space. Shit, ke bawah. Orang cakap saya tinggi. Esok jadi? Esok ada apa? Esok jadi apa? Alamak. Saya dah miss out memo. Esok ada apa? Oh, kalau yang saya pergi bercuti tu, ya lah. Jadilah. Tapi bukan esok. Hari Thursday tu kan. Tapi esok dah busy lah. Kalau itu yang Tuan Kip masukkan lah. Kan itu kan yang Tuan Kip masukkan.
Ya, selamat bercuti. Ya, thank you. Nanti tak adalah awak tengok saya tiba-tiba muncul pukul berapa depan lebar dan mengharapkan orang-orang jagalah orang lain. Lagi sikit saya tak quit tadi. Jalan pula. Tak lawa lighting dia. Saya ada ke? Ada ni. Saya ada ni. Kenapa? Oh ya, saya tengah menung. Saya tengah tak gambar tadi. Ada words lukis gambar lah nak cakap kat sini. Ni adik saya. Oh, lembu-lembu ni baru muncul. Mana adik pergi? Hai. Mungkin begitu ngantuk katnya. Saya tengok ada berapa banyak susu lagi kat dalam. Oh, dah habis dah? Orang dah botolkan semua ke? Makan dah. Macam haus sikit. Saya ambil air. Macam biasa kita sembelih semua lembu ni dulu. Terlepas. Yazid dah makan dah Yazid? Tuan Kip dah makan dah? Kenapa korang hari ni? Malam ni? Saya dengar daripada adik saya kalau biarkan kuda ni kat luar lawan-lawan kita, nanti bonding dia naik. Dan saya biarkan dia. Kalau tak biasa saya suruh kuda ni flee.
Tak boleh F ni. Oh. Tengah makan mi plus ayam geprek. Ayam geprek lah. Sedap je. Apa kuda saya buat ni? Tutup pintu. Come here you. Udah ni, simple pula. Rindulah masa saya dekat sini nanti. Lembu-lembu ni main dengan lumpur hari-hari. Buatkan tempat ni slaughterhouse. Literally slaughterhouse. Dengan berbagai orang datang singgah. Tak kisah aku berapa. Tapi kalau 3 pagi, 2 pagi, 3 pagi tu kebiasaannya kacip sikit lah orang-orang yang datang. Bila tutup ranch ni? Saya tak pasti bila. Exactly saya tak tahulah. Salah jalan lah. Taklah pandai kan. Sebab tu saya cuti. Saya cuti lama sikit. So, saya rindulah tak jumpa pergi singgah-singgah ranch ni. Nanti biasanya saya bangun, saya fikirkan lembu lah, madu lah. Dulu pun actually sebenarnya kerja sini was a surprise tau. Not really surprise lah, macam benda yang tak dijangkakan. Sebabnya masa tu saya sebenarnya nak kerja dekat salon. Nak join si bestie saya, si Dewi Citra L. So dia dapat tawaran untuk kerja dekat salon kat Rhodes tu. Tak salah masa tu salon-salon semua baru buka. Diorang cari pekerja. Jadi it was antara saya nak kerja dekat Rhodes atau kerja dekat Blackwater. Jadi masa nak decide kerja dekat Rhodes ke Blackwater, Atuk cakap lah kalau kamu kerja dekat Rhodes macam jauh gitu. Atuk dah tentu dekat Blackwater. Lepas tu nak ajak Kylie sekali. Dia rasakan macam family macam berjauhan sangat kalau saya dulu kerja dekat Rhodes. Atuk rumahnya kat Blackwater. Atuk selalu kat Blackwater kan. Sekali masa malam yang saya nak ambil role ni, macam dah tengah setengah 50-50 lah nak ambil role dekat Rhodes tu. Kylie belum lagi. Kylie saya cakap Kylie tak apa, biar kakak masuk dulu. Kita tengok macam mana baru Kylie masuk. Jadi apa ni, Dewi dah ambil role dah.
hari sebelumnya ke malam sebelumnya dah ambil 2 roll. Dia ambil roll sama dengan Dr. Mi dan Nona Syayang tu. Jadi saya cakap kita berdua dah masuk kan. Saya pergi okay, try Blackwater lah. Tak minta tanya-tanya lah. Sekali Blackwater cakap tak ada kekosongan. Habis cakap inform kat Atok, cerita kat Atok. Habis Atok cakap kamu minta kerja tak guna kabel, tu pun tak dapat. Kata gitu. Atok kenal je orang-orang di situ. Kalau minta kerja melalui Atok mesti kamu dapat punya. Habis saya cakap lah, tak adalah, saya tanya-tanya je. Yang borak dengan si Kylie, terus terfikir Blackwater ni buka, tanya, jom lah kita try tanya ada kekosongan ke tak. Sebenarnya tak ada. Diorang bukakan kepada family. Pada saya tak apa, it's okay lah. Lagipun saya tak saya tak kenal sangat orang-orang family kat Blackwater masa tu. Nanti bangun-bangun masa cuti tu jangan nak kutip lebah. Lebah OC. Ya? Tak jumpa lebah in-game, cari lebah OC. Tadi saya cerita habis dekat masa kat Blackwater tu saya cuba try tanya ada kosong ke tak. Tak ada, kata tak ada. Tapi nak sedapkan hati saya, Nona tu baiklah. Dia cakap kalau sekiranya Nona ada jumpa berry ke barang mentah ke yang daging mentah nak dijualkan, boleh silakan berikan saja pada kami. Dia kata kalau sekiranya tempat ada kekosongan nanti dia bagi tahulah. Sampai sekarang tak ada kekosongan, memang tu tempat tu hot lah. Tak pada saya tak apa-apa. Habis saya fikir okey tak apalah, sekali yang borang Atok gitu. At the same time masa nak ambil dekat Rose tu, Atok cakap nak minta jumpa. Cakap kamu tak apa, kamu datang tolong Atok, kamu fokus kepada tolong Atok. Habis kita fikir tolong apa ni. Masa tu lah Atok ceritakan pasal ada ranch. Saya ceritakan pasal event dululah. Event at the same time pasal ada ranch ni. Bawa kita datang sini, dia jumpa. Saya tak ingat mana tu, tapi it came up at the same time. Masa Atok ceritakan pasal speedrun tu, saya jumpa Atok dekat Tumbleweed dah datang. Saya dengan Kylie. Ya, kena sengat nanti. Ya. Habis lepas tu jadilah kerja roads. Sebab saya tahu kalau kerja roads tu nanti kena ambil roll kan. Jadi masa cuba-cuba dekat ranch ni pun cuba-cuba, malam tu juga dia kata nak ambil roll tak? Okay, ambil roll lah. Daripada situ dah tahu lah jawapan saya. Saya tak akan kerja dekat roads dah, salon tu. Mana diorang? Hilang lah. Dia masih kat sini tadi. Apa dah? Saya menunggu si Kylie, rupanya dah tak ada. Jadi since Zakak dah kat sini kan, si Dewi pun sibuk dengan kerja salon dia. Okay lah, kita just nice lah, ada balance lah. Ceritakan pasal apa dia buat dekat salon, keperluan dia. Kalau saya dapat herba, saya boleh menjual kat dia. Mana si Kylie ni menghilang tiba-tiba? Ada di mana? Padahal tadi dia dekat situ ngatur. Tak ada. Siapa pula tu?
Dia pergi trapper pun okey juga ni. Animal fat. Okay. Ada horn. Daging. Oh, ni horse trainer ni saya rasa. Ada set berlalu-lalu tadi. Tu ox ada horn lah eh. I swear. Saya jaga lembu ni kan. Sampai orang make fun tau. Saya masuk masa depan. Dia cakap nak pergi balik kampung. Sampai dia kawan saya tu. Ya, dia nak balik kampung. Dia ada ada haiwan. Jagaan ternakan haiwan. Dia nak jaga lembu. Kambing. Lebah-lebah tu. Dia nak pergi jaga tu. Saya ketawa je. Betul. Tahu pun. Keluar knife. Buat yang adik. Jual lah. Jadi ya. Ni kau. Main caca. Lagi satu. Baru tahu penangan kampung macam mana. Iya, saya tak tinggal kampung. Pasal. Pasal ni tak boleh. Tak buat, saya lupa dah. Tengok lah. Lari ke? Tak boleh pun. Rooster ni dia kebal lah. Tak boleh bunuh dia. Apa ni semua pergi trapper ni puas ni. Tak boleh. Sudah tak boleh. Boleh je. Tak faham aku. Yang lain tadi boleh je senang. Saya lupa dah. Apa saya buat tadi. Sampai buat bunyi dah. Forget it. Kita pakai the old school way.
boleh ke? Adik, kamu ke mana? Ada dalam ni. Oh lah. Kamu keluar tadi. Sekejap, Bakal tengah korbankan ayam dan tu, kambing tu. Dia nak pergi ke trapper. Sekejap Sekarang Apa? saya kena cuci mata. Saya tidak nampak lembu-lembu di sini. Kakak pun tak nampak. Ya ke? Suka memang tidak ada lagi. Tidak ada lah, adik. Mata kakak pun tak ada. Tadi mata saya ada lepas saya cuci mata. Oh ya kah? Maksudnya kakak pun kena cuci mata lah ni. Yalah, nampaknya rasanya. Okay, kejap. Mungkin dah saya nak cuci mata. Sabarlah. Saya tengah nak sembelih ayam ni. Lepas saya sembelih ni semua simpan, saya pergi cuci mata kejap. Kan dia totally gone. Rupanya dia pun tak nampak. Lagi satu mana? Hilang. Ini ada kan? Pandai, inventory dah full. Dah tamat sangat nak banyak barang. Salah saya punya wagon pun dah penuh sebenarnya. Apa tu? B. Nak beli wagon baru lah. Saya macam dah tak cukup tempat dah. Saya nak beli wagon apa Wait, kambing. Oh. Oh gitu Dalam ni ada barang salah. Boleh masukkan. Apa lagi saya boleh masukkan? Hati kot. Tapi hati saya nak jual. Pergi ambil yang feather tadi tu. Ambil sayang ni boleh jual ni. Saya dah back to Lana Croft punya habitat, memburu. Sekejap, korang, saya nak kena cuci mata. Saya mesti stream je. Cek surat dulu sekejap. Kakakku. Oh, mas. Oh, dia betulkan muka. Ini kenapa lah? Hari. Pada station tadi betul. Ke di mana? Dia sekarang tidur ni rasa. Kamu dari mana bila boleh kita jumpa? Boleh saya di range nak cuci mata sekejap.
Apa rumah lah kan? Boleh lah, dia lah rumah ranch. Lama kejap lagi. Mari kita cuma kejap. No, gelap. Tapi nampak kan dia punya apa ni? Background dia. Walaupun gelap. Cuci mata ke gelap? Nampak. Okey. Sekejap Buka masa sikit. Di Nusantara, kampung kecil bukan alasan. Dari tanah inilah lahir jiwa yang tak pernah gentar cabaran. Angin pagi bawa cerita lama tentang pejuang sebelum kita yang tidak pernah tunduk kepada sesiapa. Saya pakai PC ke laptop? Saya pakai PC. Kalau ni percentage tak ada ni, maknanya apa lagi? Dia kalau macam bila saya launch kan, dia sampai menyanyi sampai to a certain verse, certain chorus ke verse tu, saya tahu okay, ni dah lama sangat. Dia tak akan habis loading ni. Aku nak kena quit. Start balik. Saya dah hafal benda tu. Macam ni kan, macam tadi kan saya nak kena F8. Saya nak kena F8 tengokkan percentage tu. Kalau sekali percentage tu bergerak, maknanya okay, it's going somewhere. Kalau tak bergerak, maknanya forget it, tak payah tunggu. Just reset balik. Itulah saya punya shortcut lah. Untuk nak tahu kalau saya boleh masuk negara ke tak, successful. Maksud
Ni macam ni kan, dia tengah connecting kan. Saya kena tekan Di Nusantara, F8 ni. kampung kecil Ada dia. bukan alasan. Ni kat atas Dari ni. tanah inilah Nampak lahir percentage jiwa ni yang loading tak game. pernah gentar 0%, 1%. Angin pagi Kalau bawa benda ni cerita kosong, lama. maknanya dia tak loading. Tak loading game bawah ni dia tak akan bergerak. Ni maknanya loading. Katanya dia tengah loading tu maknanya dia tengah proses tengah loading dia baru dia bergerak. Itu yang saya tak tahu Kerana benda ni dia kosong tau. Dia fikir nak tunggu ke tak tunggu kita tengok sini. Oh dia tak gerak langsung so maknanya tak payah tunggu sini. Ni nak starting game. Yang itu ada tahu. Tapi hati kami keras seperti besi yang Kan ditempa background ada lagu kan. Lagu dia kalau sampai tadi tu stop sampai situ tu maknanya bagus ada progress. Apa lagi satu, kalau saya masuk selalu blurry macam ni, saya nak kena tukar setting. Graphics sekejap. Boleh naikkan balik. Itulah proses saya dia sekali masuk negara. Pernah cuba fix kan, tapi still tak boleh. Ini yang cara terbaik. Kalau kosong tu restart balik lah. Kalau kosong tu maknanya percentage tu kosong. So maknanya the game is not even loading pun. Tengah stuck somewhere. Okay, saya pelankan sikit lagu. Ke mana kita? Adik saya masih tengah buat muka ke? Situ hari ni sudah surat. Sebelum sampai lagi. Oh, siapa tu? Tak salah saya. Agak dah disconnected. Howdy tuan. Kuda Tak ada lah. Kuda ke zebra ni? Painted mule. Painted mule. Comel je. Macam naik zebra. Tapi bising. Bising. Kalau masuk pekan ni mesti semua orang tegur ni. Kalau saya bawa, nampak tu. Kuda ni kecil. Iyalah. Mestilah. Atau bagaimana adik? Tiba-tiba hilang. Tak tahu. Ada Jam tak? 12. Jumpa Kakak dah ke sana. Dia buat apa? Kakak dah ke sana tadi. Tak ada. Jam 12 kan? Dia biasa hilang jam 12. Oh begitu. Oh faham. Ni kita dah terima hantar ni. Lembunya masih tak menjelma adik. Ada. Ya, dah tengok dekat herding tu tak unavailable balik. Ya, Dekat mata saya pun tak ada ni lembu. Memang tak ada. Di mata saya pun tak ada ni. Petang tadi ada. Sudah tidak ada lah. Adik tengok dekat situ ada herding. Ada animal tu. Tu kan. Tak true kan. So Adakah kita memang nak dijual? bukan kita lah dijual. Ransnya. Dan ni lah. Ransnya bukan kita. Awal lah untuk kamu jual. Ya, dia kata 2-3 hari ni. Memang betul lah ayat dia tu. Ni bukan 2-3 hari sudah ni. On the spot. Tak, dari semalam satu. Sebenarnya semalam kita dah bincang tuan. Cuma saya ingatkan yalah lagi 2-3 hari lah kan. Ni atuk macam betul immediate aja ni. Itulah, tapi kambing masih ada. Tak boleh kutip. Tak boleh kutip juga.
Sembang. Tak boleh kutip. Oh, tak boleh kutip. Cuba kakak. Saya Oh, kakak- tekan Q pun tak boleh. Kakak tak ada tu barang dia. Sekejap. Barangnya kat simpan je, kak cuba. Sekejap saya bagi kakak. Bagi kat sekejap. Kalau kosong tu reset balik lah. Kalau 5M sama juga macam tu. A bit lah. Potong dulu ya. Boleh. Boleh ni? Saya sajalah tak boleh. Tak boleh. Boleh. Tapi yang ini besar. Yang lain macam masih kecil aja ni. Current age. Tak apalah adik, akak buat. Tapi akak rasa macam dia semakin kecil. Kamu tak rasa sama ke? Ni baru jadi besar balik. Ni adik ambil barangnya. No, kakak share wula tak masuk adik. Badan penuh. Pandai kan? Pandai kan? Masuk Iya, ya Allah. Kakak pun tak check. Sorry. Sudah. Sudah. Dia keluar kat beg. Kan? Entahlah. Kakak nak pergi. Saya problem lah. Ya, tu pasal. Untuk diserahkan ke owner baru lah. Mungkin ke owner yang lebih handal lah. Untuk kamu dah freeze ni. Apa lagu tu? Kenangan. Macam mana lagu dia? Kenangan. Adalah satu lagu ni macam tu. Yang ni tentang kenangan kami di sini. Kau tak ingat apa lagu dia? Terindah sangat. Bersama kambing and lembu. Itulah. Bersama taik-taik lembu. Ni sekarang ni adik punya muka buat baru lagi ke? Tengok. Tengok muka ni. Cuba kat topi. Cuba kat topi. Nampak kamu buat plastik surgery kat ladang? Tambah pipi je. Tambah pipi. Tambah pipi. Tambah pipi, bagi gemuk. Tu maknanya tambah botox tu. Tapi macam tak gemuk pun. Kalau dari tepi lah. Kamu kena tengok dari tepi. Dari tepi macam ada. Macam pipi dia macam dah cuma comel sikit. Dah macam mochi. Macam mochi. Ya. Maaf tertekan tadi. Tak apa. It's okay. Sekejap. Kan nak pergi Trappers ke lah. Nak pergi menjual barang-barang ni. Dia tunggu di sini. Kan nak ikut kakak sekali? Marilah kita pergi sekali. Mari. Tuan nak ikut sekali kan? Tadi untuk kamu terakhir di mana? Di sini kan? Di tu Dalam. Emerald Station. Oh, Emerald. Sana. Emerald Station kat sana. Okay. Saya tunggu dia. Boleh. Okay, jom adik kita pergi. Sekejap. Aku nak kena shishi kejap lah. Mata nak shishi. Makcik lah Makcik. Siapa yang makcik? Adik saya ke? Dah tutup. Okay dah boleh buka mata dah. Mana situ hari ni? Tak sampai.
Ya ke? Kakak kau ada makanan kah? Tidak ada, adik. Kita beli makanan dulu boleh kah? Boleh. Nak ke mana tu? Valentine saja kalau Rhodes tak ada makanan. Kan? Sekejap Kak suratkan kepada abang ni. Baby me. Saya sudah lapar. Saya Valentine dengan jom. Dah ke? Dah. Tapi kan kalau kita naik zebra tu ada orang tegur tak? Mesti confirmnya. Akan naik. Mana zebra tu? Hilang. Ada kan tadi? Betul. Tak pusing. Bawa kot. Pusing. Cuba pusing. Tak, ke depan, ke kanan. Tak adalah. Alah, tak adalah. Dia pakai kot. Apa biar. Itu yang donkey tadi tu. Mana tu masa dia ubah. Itulah kau tengok. Ada zebra ke kat sini? Gelap sangat ni. Apanya yang gelap? Dah boleh buka mata lah Yazid. Aja. Kakak ku bermata kan? Ya, kat tengah mata halang. Kenapa? Hanya saja. Kamu tak mata kah? Malas ah? Ke susah? Tu hari tu. Pergi. Ambil loko. Logo. Pergi. Ya, pergi. Segaya mau go ke bagalagan tagai. Bagaligi maka kan. Jago? Makan gila kan. Tengok. Jom adik, jom. Tiba-tiba dekat rambut. Tapi tadi kan saya betulkan face. Ya. Rambut saya yang kat depan tu hilang lah. Rambut. Oh, alah. Nanti kena adjust balik lah. Kak pun nak juga tukar rambut tapi nantilah. Bila dah kerja yang itu baru tukar. Macam official glow up lah. Glow up habis. Adik rasa excited tak? Kakak rasa macam mixed feelings tau sebenarnya. Mix kan? Macam mix tau. Macam nak tinggalkan ni, nak pergi benda baru. Macam baru dah start selesa, baru dah start rasa macam ada flow, ada macam kita ada kebiasaan bekerja lagi tu. Kita dah start selesa kan. Dah rasa macam Tapi kan kita kan kena apa kata meningkatkan ya, betul-betul. Betul. Ingat lagi masa kita baru-baru tu, kita macam apa ni Atuk ni, apa ni kita nak buat ni Atuk, benda baru apa ni Atuk nak kasi kita buat ni. Jadi peladang. Ya, kita betul-betul start dari bawah ni. Betul, benar kan? Orang ada lorang lah dalam bar ni. Lagu. Rasanya mungkin ada. Ya kah? Agak-agak kagak mau cukup agal bikinnya agak rekam bukut. Agak-agak. Kekejap kak. Saya agak mengambil. Bergerak pakai saga toko. Kebiasaannya Sagayaga juga agar tinggi gaga pukul logo tak akan pergi Sagayaga pukul lagi juga agar
Kaga pagadaga kaga mugu raga. Laga Bukan agak-agak. 15. Aku. Makakal. Makariki lah kau. Tak apalah, saya belanja kamu. Baga gigi sagaya ka. Saga tugu lagi maga bagalagas. Kamu kaga mugu mahau gu ligi maga bagalagas. Sagayaga agadaga saga pugulugu saga jaga. Ogo baga gigi sagaya ka. Okey, saya cakap. Adik-adik pergi beli makan dulu lah. Akan nak makan barang. Tidak orang. Tak ada orang. Alamak. Adik tengah kelaparan sangat kah? Kita ke Half Kejap. Saya apa ni keluarkan ni kejap. Ada orang tapi orangnya macam kan. Macam ada tu lawman tu cuba tanya. Dada tu mungkin kawan nampak. Kejap, akan nak keluarkan dulu. Pergi tanya lawman tu lah, ni lawman. Maksudnya? Tak tahu itu lawman NPC ke lawman betul. Cuba tanyakan kalau tahu ada. Ni? Tuan lawman. Hadi Nona. Hadi Nona. Apa tadi? Hadi Tuan. Kamu tahukah di mana penjual makanan di sini? Di salon ni? Tidur lah saya rasa. Oh, belum bangun lagi? Ya. Pekerja-pekerjanya pun tidak ada? Tidak Di nampak. road pun tak ada. Oh. Rasanya tak? kita harus ke Blackwater kan? Nona berdua ni siapa? Saya, nama saya? Ya, nama Nona. Lana. Nona ini siapa? Kylie. Kylie. Kamu Kylie daripada is- keluarga mana? Smith. Baik. Maafkan saya ya. Tidak apa. Oh, saya Sakayaga agak-agak liki maka saga jaga. Ogo pugolikin. Gariki. Saya kena buat makanan sekejap ah. Boleh. Adik pergi masak kat sana tu. Nona, ada jual makanan kah? Saya mau beli ya. Oh, tidak, saya tidak ada makanan. Tapi adik saya nak pergi masak tu nanti. Pergi sana lah. Dia masak daging. Ruko dia tegi daga buku kagak. Tigi daga. Taga digi sagayaga pagarigi kaga saganaga. Tigi daga agadaga ogoragang. Oh, sagayaga jugu paga bigirigi. Bigirigi. Ogo. Ya, yaga. Digiaga daga rigi kakampu gumoga pikiti iki togo. Digiyaga bigilagang digiyaga glogo agap. Glogo Glogo agap. Waga ya. Yaga. Gologo agap. Ya. Yaga. Digiyaga sugudaga cagan tinggi. Wakau iki makanya kah. Oh, segamu guaga tugu jugu liki maga pukuluko. Ini kagamugu kagajigi kagamugu magasigi dengan kangan sagayaga. Ogo Titik. makanya kah. Di roads. Naganti kita ga pagarigi sa kanakalaga. Bago lagi? Sigo kagarakan sa kaya kapag kakairakang buko tekniki. Magatagol? Yaga, sigo pagkap. Nagantiki agad-aga. Pugorogo jeki sa kanaka. Kataga sa kanaka. Oh. Jaga digi Yaga. kagamugu kagaragang gugunaga ragam bugot. Igini Itu Yaga, bu. Bukotogol. Fahagam. Gisa kumbagan. Taga pigi kagamugu hagarugos mangan digi laga. Ogo. Ya, Kagayaga, mugo. pigi.
Muka gagal coba mogok ni. Sagayaga tiki daga maga bogolike makan digi sakanaga. Nagan tigi hilakang. Sagayaga makan digi sugunga kay sakajaga. Makaiki. Jaga-jaga sagayaga mahaugu tuku gaga bagajugo. Yaga. Duit tu hari saya letak kat mana lah tu? Time ke? Rasanya dekat Rhodes lah. Dekat Rhodes. Mana baju tu? Bolehlah pakai ni. Macam pelik sikit. Kalau buka dah okey dah. Howdy, Nona. Howdy. Apa lagi? Yaga, begitu gula kenaka. Ogo. Yaga, Agak digi. makam iki Yaga, agak diki. Segi hagat kakak. Yaga, segi haga. Kagak mugo saya segi haga. Segi hagat. Ikini ki makam iki makau ku sigim pagar ki bagan laga dekat rambut. Paga? Makau ku sigim pagar ki bagan dekat rambut ikini ki. Oko. Iki lagang. Buku gila kamu. Adik dah masak ke adik? Yaga. Ya, tapi daging Kan tinggi tak buku ada. agak lah kah? Daging tak ada, kakak ada ni. Ini dekat pagar sigini. Sekejap akak ambilkan daging. Wagau. Kena ke pagar. Paganda kak ya kah? Mau kami pergi buku agak juga. Kau ada buku. Ya kau bukan tu. Kasi kinagampaga makajagam sa kukuku. Ya kah? Naganti gigi pagkakai. Gugu pagalaga gitu guru. Kalau tanda kejap. Oh, kakak sini kasih. Ya kah? Wagau. Okey, ambil yang ini. Matiin dulu. Kita pergi ke Blackwater lah. Ya kah? Ya kah? Biar kamu masak dulu. Masak dulu. Kita pergi ke Blackwater. Ya kah? Kini gimana kami pagkagigi sa kalukunduk-luk ya ka? Ya kah? Pukul lagi. Ya ka? Ragam buguk, kagam mugu, laga-waga laga. Ya ka? Maka nagapagkapagal. Ya Takapiki ka? puputiki, kinikis ko na ka. Oh. Waga. Pugu tigi pegel pepel. Pegel-pegel. Sagayaga. Sagayaga agak pugu tigi sagayaga. Tiki daga, cakang pukur gini. Kita ko pagkachiki sa galukon ni kita ko kukuagat. Pagkataga itiki aga. Sego pagantagare ka sa kaya ka magaw bugarigi sa kukugagai.
Sebagai Ege. Maka mikir pergi ke lugu-lugu ya kah? Ege. Pergi segelugu-lugu ya kah? Lakan-lakan? Ya ga. Mungkin jaga. Ogo kiki ya ga. Yaga yaga? Lakan-lakan? Ya. Ini mungkin Sekaya ka pergi segelugu-lugu ya kah? Miginya Bagai agak Ege. Ya kah? Cukup pagalaga gigi ya kah? Bagai Ege. Harga tinggi yaga? Ya kah? Agak-agak lagam segelugun. Agak paga. Lagi pagan. Ogo, lagi pagan. Ya ke? Agak-agak lagam segelugun. Ogo kiki. Macam mana adik? Okey kah? Sekaya ga magawa ko regens. Kau nak pergi Rhodes ambil duit. Gaji abang dalam bank dekat Rhodes tu. Lepas tu kita ke Blackwater lah. Rapper dekat sana Oh. juga lah. Kat Magaw go pagorigi bigay lagi waga tugar. Kalau Bergelig. kamu mau beli makanannya di Blackwater saja buka Ogo, bagay. Di Rhodesnya tidak buka Ya, saya nak pergi Rhodes ambil duit sebenarnya. Duit di bank di Rhodes. gitu ya. Sebentar ya, kejap. Sini tak ada kat sini. Sini kosong. Betul lah kosong lah. Kenapalah tak buka Valentine? Kelaparan, kesian si Kylie. Bukan kan? abangku. Siapa? Pagarigi maganaga bagi. Rhodes. Roko degets. Ya, Rogo Deges. Yaga. Kagami gi pagarigi dugulo po. Gini sih gigi ka paga. Gigi tugu agak degi sekaya ka? Oh, agak dikit ke kamu. Iya ka. Gigi ka paga. Kylie. Kamu ga? Kylie. Kylie. Ya ka. Agak digi. Dia tak pandai cakap wapiti sangat lah. Audi nama saya Dr. Jawa ya. Dr. Biawa. Ya. Saya paman pada tuari. Jaga tunggu. Oh. Gini pagamagan diri dia. Ini paman dia juga Ini paman Tupai, itu pamannya. Mana Tupai? Lipan. Ini kah? Tupainya ini Tupai. Oh, yang Itu Tupai. Ini Lipan. Yang pas Lipan. sudah jadi lipan. Yang terbaring ni jadi lipan. Nama ada lipan. Sudah jadi lipan. Pas sudah jadi lipan. Kanda tolong dulu Kanda. Faham. Tersengaja tadi. Jomlah adik. Adik pergi simpan kudanya. Tu adiknya kuda kan? Oh iya. Pergi simpan kudanya. Kakak pergi pakai gigi logo jaga. Sudah dulu gombong. Pakai gigi. Jom adik. Bagai-bagai. Okey kah? Bagaikan laut sore hari berwarna biru. Ikat-ikat kan? Ogo, Pamannya ikat kah? Tidak saja kacau. Hati-hati. Baik. Jugum pagal agak gigi pagan. Baik. Kejap, saya kena menung. Kejap adik agak kena menung. Kamu tengok Tupai sama kan? Dengan tuari Lipan. Ogo. Ya kah? Ya. Perasan lah. Lipan. Adalah sikit. Lipan. Ya, ada sama kah? Ya, sekejap. Sepek kan? Sorry. Dia tunggu. Tengok muka paman Lipan sama dengan tuari ya. Berapa? Hah? Berapa? Sama. Mereka sepek ah. Ya. Mereka dari mana? Tidak tahu Mungkin adik-beradik bukan ini ya. Tembak dari bapak Bapak. Ya kak. Begitu ku sa kau dekar agak sakayaga. Sakayaga jakalagan dulu bu. Tuh, sapi. Ya kak. Baik-baik.
Tak apa, makanan okey lagi. Pergi beli kuota kan? Ya. Baik. Macam berat lah, saya berat lah. Apa dia? Saya macam berat lah. Tidak tahulah, tapi nampak macam delay ya. Iya. Itu macam mana mau lupa itu, mau padam itu sesuatu tu. Ada tekan apa-apa kah? Tidak ada. Tapi saya macam berat lah. Oh, clear tem kah? Iya kan, apa itu nama dia yang kena clear. Mata saya macam berat. Clear tem. Sebentar, saya cuci muka dulu.
Wih, bukannya agak bakal biji gini gini. Kat mana? Itu belakang banyak baga. Iya. Ada para pelimpas sini ya. Mana itu jalan? Ada. Bentar. Apa itu? Oh, itu mushroom. Itu mushroom kah? Ya. Warna apa nama mushroom? Warna kuning tu. B boleh. Nak ke? Itu kamu ambil kah? Ambillah dulu. Ya. Dia cari common brush. Tiga bagian takar. Mana itu jalan pergi limpas tu? Boleh je. Sebelah sana. Jap. Boleh ke situ. Oh, ini kah? Sebentar ya. Cuba. Saya Nak saya bawa ke? bawalah ni. Berat kan? Ya, saya akan bergerak. Cakap biasalah. Dia tak boleh. Tak boleh. Cakap kau. Cakap ke darat. Abang ku simpan balik. Boleh ke? Itu apa? Kita boleh simpan lah. Boleh simpan ke? Kunci saja. Cuba ni delete trends. Delete apa? Delete del transport. Wah, Saya sudah. dah kan? DEL transport. Boleh lah. Tidak boleh. Jap, coba saya panggil pegang lagi satu kali. Jom. No. Aduh, kenapa saya macam lagging ah?
Kalau air di sini dalam, ke depan Ya. saya sikit kah? Ya, di depan tu, depan sekitar, saya rasa. Marilah. Okey kan? Kakak kamu sudah dapat? Saya naik dulu lah. Tu. Kita ke depan itu kan? Baik. Cendol ni kedai orang. Boleh masuk tak kedai orang? Boleh. Ada orang kat sini jual makanan. Macam mana nak buka tie dia? Hmm? Mati kah? Tidak. Tidak. Ah, Mati kah? Kena air kan? sebentar. Panggil doktor ya. Pingsan kah? Waduh, pingsan kah?